Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Nur Azlin Muhammad Nurizan, Melaka TV. Golongan belia masa kini perlu mengubah corak pemikiran mereka seiring dengan peredaran zaman supaya modal insan kelas pertama dapat dilahirkan. Ketua Menteri Datuk Seri Insinyur Idris Harun berkata, cabaran dihadapi golongan itu juga semakin getir dan memerlukan mereka untuk lebih peka terhadap isu semasa dan global. Idris berkata demikian semasa berucap di Majlis Perasmian Mesyuarat Perhimpunan Agung Tahunan Majlis Gabungan Belia Melaka MGBM ke-31 sesi 2012-2014 di Hotel Hang Tuah World Heritage. Dalam satu struktur organisasi mesti ada satu sayap dan dalam sayap itu dipikirkan bagaimana ada satu perancangan pelapisan kepimpinan, succession plan. Satu organisasi orang muda lah yang paling cair dari segi peralihan kepimpinan itu. Kekhawatiran saya kalau organisasi muda seperti MGBM ini dan badan gabungan di bawahnya ketandusan kepimpinan, maka naas organisasi itu. Menurut Idris, antara elemen yang perlu dalam setiap program pembangunan adalah memberi tumpuan kepada meningkatkan kefahaman golongan itu terhadap asas kewujudan negara, budaya bangsa dan realiti sosial serta ekonomi. Berita selanjutnya, seramai 180 pelajar sekolah rendah dari sekitar Dun Gadik dan Rembia teruja apabila menerima bantuan persekolahan sumbangan kerajaan negeri melalui Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka TAPEM. Esko Kerajaan Negeri Datuk MS Mahadevan menganggap usaha kerajaan negeri adalah usaha murni dan menjadi bukti bahawa kebajikan rakyat diutamakan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penyerahan bantuan persekolahan pelajar sekolah rendah Dun Gadik dan Rembia di Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelaras Dewan Undangan Negeri Dun Gadik. Sebelum ni susah juga sebab kita sendiri nak beli baju kan. Sekarang ni mahal. Kalau anak seorang tak apa. Satu keluarga mesti ada 2-3. Susah juga kalau dapat bantuan macam ni senang. Saya senang hati juga. Terima kasihlah kepada kementerian semua kan. Sebab dah dapat tolong orang susah macam kita orang ke apa kan. Lagipun alhamdulillah lah. Perasaan tu syukur pun ada, gembira. Nah. Sementara itu, kebanyakan golongan ibu bapa yang ditemui melahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada kerajaan negeri kerana memberi bantuan tersebut sekaligus dapat meringankan kos perbelanjaan peralatan persekolahan anak-anak mereka.